Akhir bahagian ketujuh daripada ayat 83 sampai 96, Allah ceritakan gambaran saat roh sampai ke kerongkong. Yang mana kalau roh dah sampai ke kerongkong tu, kita dah tak boleh buat apa-apa. Ketika tu taubat pun dah tak diterima lagi. Dan akhirnya Allah tutup kisah dalam surah Al-Waqiah ni, bahawasanya kenapa tiba-tiba ending surah Al-Waqiah ni Allah cerita tentang roh yang sampai ke kerongkong, tentang kematian. Sebab Allah nak bagi tahu inilah ending di dunia untuk tiga golongan tadi. So akhirnya kejayaan adalah golongan as-sabiqun dan juga ashabul yamin. Mudah-mudahan kita tak jadi ashabul shimal, insya-Allah. Itulah secara ringkasnya mesej penting surah Al-Waqiah. Saya ringkaskan. First, kiamat pasti berlaku. Kedua, manusia akan dibahagikan kepada tiga golongan dekat akhirat kelak. Ketiga, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan yang keempat, Allah ajak kita untuk muhasabah diri. Kematian tu dah dekat, berlumba-lumbalah ke arah kebaikan. Jangan jadikan dunia ni tujuan kita. So kalau kita faham surah Al-Waqiah ni betul-betul, kita akan berubah banyak benda lah dalam hidup kita. Betul tak? Betul. Mudah-mudahan kita faham Quran lah, insyaAllah. Macam mana nak lebih faham Al-Quran ni? Buku Surat Cinta dari Tuhan ni insyaAllah membantu. Buku ni adalah sinopsis daripada juzuk 1 hingga juzuk 30 yang ditulis dengan bahasa yang mudah difahami. Baca Quran, baca terjemahan, sambil tu baca buku ni, insyaAllah akan lebih mudah faham. InsyaAllah. InsyaAllah.